Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Sallallahu ta'ala wa ala alihi wa ala ashabihi. Mubaraka wa sallam tasliman kathiran kathira. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى بالله من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من لان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله. Sama-sama kita syukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala masih lagi beri taufik hidayah kepada kita. Pilih kita untuk sama-sama hadir ke rumah Allah SWT. Habul biladi illallah ta'ala masajiduha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dikasihi oleh Allah, habul biladi ila Allah ta'ala masajidha, adalah masjid-masjid. Di dalam banyak-banyak tempat yang ada dekat muka alam ini, tempat yang paling Allah kasih adalah masjid. Jadi orang beriman ni, salah satu sifat orang beriman ni, dia suka datang masjid. Man alifa, menurut hadis Nabi, siapa yang mencintai masjid, Allah mencintainya. Man alifa al-masjidna alifahu Allah. Siapa yang mencintai masjid, Allah mencintainya. Jadi tanda satu orang itu kasih, suka pada masjid ni bila dia ada hubungan dengan masjid. Dia sentiasa letakkan diri dia dalam rumah Allah SWT. Jadi sebab kebaikan bila mana rumah Allah ni diimarahkan. Rumah Allah ni, rumah Allah dihidupkan dengan amal-amal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kalau kamu nak lihat baik buruk satu tempat tu, kamu tengok masjid dia. Kalau masjid dia imarah, hidup dengan amal, maka sesungguhnya tempat itu baik, itu makmur, tempat itu dalam rahmat Allah. Baliknya, satu tempat itu masjidnya mati, maka tidak ada kebaikan. Sesungguhnya syaitan telah menguasai duduk di tempat itu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, menjadi tanggungjawab kita semua untuk menghidupkan rumah-rumah Allah SWT. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi tanda keimanan satu orang tu, tanda zahir adalah bagaimana diri dia berhubungan dengan rumah Allah SWT. Jadi kita mau datang masjid dan kita mau ajak umat ni datang masjid. Kita sendiri mau istiqamah datang masjid dalam masa yang sama. Kita mau seru orang datang masjid. Di mana amalan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni dia keluar daripada masjid. Dia pergi ke pasar-pasar. Dia panggil, ya ahli suq, hai ahli pasar. Sama dia meniaga atau yang datang. Apa yang melemahkan kamu, kata dia, sehingga kamu tak dapat datang ke masjid?
sedangkan harta pusaka Nabi SAW sedang diagih-agihkan di masjid. Bila mana orang pasar tu dengar, terus tinggalkan perniagaan, terus berlari menuju ke masjid. Sampai ke masjid, mereka tak nampak apa-apa harta pun dibahagi-bahagikan. Kemudian ditanya kepada Abu Hurairah, mana ada harta dibahagi-bahagikan? Sayyidina Abu Hurairah dia kata, apa yang kamu nampak? Tak ada apa, cuma dalam masjid ada orang sedang mengaji, sedang belajar, halaqah ta'lim, halaqah zikir. Sayyidina Abu Hurairah dia kata, itulah kata pusaka Nabi. Maksudnya amalan Sayyidina Abu Hurairah ni, satu dia menghidupkan masjid, satu lagi dia berusaha mengajak orang ke masjid supaya orang-orang lain dapat manfaat, dapat kebaikan yang ada di rumah Allah SWT. Jadi itu tanggungjawab kita lah, tanggungjawab kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri kita istiqamah untuk sentiasa datang ke rumah Allah SWT, jaga ibadah kita di rumah Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Hayatus Sahabah kita. Masih lagi dalam tajuk dakwah Nabi di musim haji. Dakwah Nabi di musim haji. Qurbuhu sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata ala Bani Abs. Dakwah Nabi kepada Bani Abs. Bila musim haji ni, jadi kabilah-kabilah Arab ni akan datang ke Mekah, mereka akan buat haji. Haji ni merujuk kepada haji jahiliah, kata. Haji jahiliah. Haji ni adalah kesan-kesan peninggalan amalan-amalan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Sebab asalnya tanah Arab ni dia menganut agama Hanif. Menganut agama Hanif agama Islam lah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS adalah Nabi yang telah membina Kaabah, dan Allah SWT telah perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya seru orang datang ke Kaabah, seru datang ke Mekah. Dan satu riwayat dikatakan bila mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS buat bina Kaabah, setelah siap Kaabah dibina, Allah kata kepada Ibrahim, kamu serulah manusia supaya datang. Dan Nabi Ibrahim AS tanya, ya Allah, tengah-tengah padang pasir di mana ada orang, siapa nak datang? Allah kata kepada Ibrahim AS, wahai Ibrahim, kerja kamu hanya seru, ajak saja. Yang datangkan orang itu kerja apa? Jadi hari ini kita lihat berjuta-juta manusia datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi amalan haji ini berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim AS ini. Dan amalan ini berterusan. Tapi cuma lama kelamaan di situ ada tokoh tambah, ada macam-macam lah kerosakan yang berlaku sehingga mereka mengubah banyak perkara dalam agama Nabi Ibrahim. Sehingga banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka buat sampai ke satu tahap mereka mula menyembah berhala. Ada kisah dia lah, kalau kita mengaji kitab Fiqhus Sirah, ada diceritakan secara perinci macam mana orang Arab ni boleh menyembah berhala. Macam mana orang Arab ni boleh mula menyembah berhala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebab tu ada kesan-kesan amalan peninggalan Nabi Ibrahim AS ni, kesan-kesan agama Hanif. Antaranya amalan haji ni lah. Amalan haji, orang Arab ni akan datang untuk mengerjakan haji. Tapi haji ni haji yang bukan macam haji kita lah. Banyak perkara-perkara yang khurafat, yang bid'ah dilakukan. Tapi itu antara amalan-amalan saki baki amalan
agama Hanif. Tapi masih lagi ada di kalangan mereka yang masih berpegang kepada ajaran Hanif ni. Tapi mereka ni tak ramai lah. Hanya sikit. Mereka lebih tertumpu kepada ibadat mereka masing-masing. Tapi secara umumiannya kerosakan tu dah berlaku. Kerosakan tu dah berleluasa secara umumian. Dekat Kaabah ada berhala-berhala. Mereka dah mula menyembah berhala. Kehidupan muamalah mereka rosak, muasyarah mereka rosak, akhlak mereka rosak. Itu kehidupan jahiliah. Tapi dalam masa sama ada lagi di kalangan mereka yang masih berpegang kepada agama Hanif, tapi tak ramai. Ada mereka lagi, walaupun zaman itu zaman jahiliah, taklah semua orang Arab masa itu berkelakuan seperti orang jahiliah. Ada di kalangan-kalangan mereka yang masih lagi mengamalkan cara kehidupan yang mulia, cara kehidupan yang mulia. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni di antara sahabat yang tidak menyembah berhala, yang tidak pernah menyembah berhala. Dan antara Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun sebelum Islam, di antara sahabat yang mempunyai akhlak yang mulia, begitulah sahabat-sahabat yang lain. Tapi nak beritahu bagaimana peninggalan kesan-kesan amalan Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah amalan haji. Jadi orang-orang Arab ini akan datang Mekah pada musim haji untuk mereka mengerjakan haji. Dan kesempatan itulah diambil oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah. Kesempatan itulah orang ramai datang, kabilah-kabilah datang. Jadi kesempatan itu Nabi SAW telah pergi jumpa mereka, sampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah ini. Ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang menentang Nabi, ada yang pukul Nabi, macam-macam. Macam-macam keadaan Nabi SAW hadapi dalam menjalankan kerja dakwah. Lebih-lebih lagi di musim haji. Jadi musim haji ni orang ramai. Jadi Nabi SAW seronok. Asal Nabi nak ambil kesempatan ni, kemudian nak jumpa semua orang ni, nak dakwah mereka musim Islam. Antaranya Nabi SAW telah bertemu dengan kabilah, kita panggil kabilah Bani Abs. Kabilah Bani Abs. Ini kabilah yang datang untuk mengerjakan haji ni. Daripada Hadrat Wabisah, dan Abdullah bin Wabisah bil Ja'rati ula. Daripada Abisah, dia telah meriwayatkan daripada datuknya, an jaddihi qala ja'ana Rasulullah SAW fi manazilina di Mina. Jadi dia meriwayatkan daripada datuknya, Rasulullah SAW telah datang kepada kami. Jadi Nabi datang kepada kabilah. Jadi dakwah Nabi pergi kemah ke kemah, pergi jumpa orang ke orang di kemah ni, kemudian Nabi pergi kemah ni. Bila orang ditolak, Nabi pergi jumpa kabilah sana pula. Jadi bergerak. Jadi sifat dakwah Nabi ni dia harakat, dia bergerak. Jadi datang Nabi SAW kepada kami di penempatan kami di Mina. Di penempatan kami di Mina. Di manazilina di Mina, di Mina sana. Ketika kami berhenti berkemah di Jamratul Ula. Wa nahnu naziluna di Jamratul Ula. Waktu itu mereka telah duduk berkemah di Jamratul Ula, berdekatan dengan Masjidul Khaif. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah ke pergi haji ke, kalau kena mutawif yang tahu, dia akan bawa kepada tempat-tempat. Tempat-tempat Masjidul Khaif ni kat mana? Kemudian baginda menunggang tunggangannya. Baginda pun menunggang tunggangannya, wa huwa ra'inatihi murdifan khalfahu Zaid bin Harithah. Baginda naik tunggangan Nabi dan memboncengkan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi SAW atas unta Nabi ini, fada'ana fawallahi mastajabna lahu wa la khuyra lana. Kemudian Nabi SAW mula mendakwah mereka.
Jadi Hadrat Wabisah ni kata apa? Nabi SAW telah dakwah kami. Dalam kesempatan itu Nabi SAW telah menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Dan Wabisah kata demi Allah, wallahi demi Allah, kami tidak menerima dakwah baginda. Kami tidak menerima dakwah baginda. Mastajabna lahu, kami tak terima. Kami tak terima dakwah Nabi dan tidak ditentukan kebaikan untuk kami. Tak diterima. Itu keadaannya. Bila musim haji ni Nabi buat dakwah, bagi kemah-kemah ni, ada kabilah memang tak terima dakwah Nabi. Dia tak layan. Ada keadaan Nabi dipukul pun ada. Kemudian sememangnya kami telah pun mendengar tentang baginda. Dah dengar dah tentang kedatangan Nabi akhir zaman ni. Waqad kunna sami'na bihi wa bidu'aihi. Dah dengar dah tentang apa? Tentang satu orang laki-laki di Mekah yang mana dia utus sebagai Nabi akhir zaman. Maksudnya berita ni dah masyhur dah. Cerita dah masyhur. Dan mereka dah tahu dah tentang dakwah Rasulullah SAW pada musim haji. Maknanya bila mereka pergi haji, mereka pasti akan bertemu dengan Nabi. Sebab waktu tu Nabi akan ambil kesempatan musim haji untuk Nabi bergerak dan mendakwahkan agama. Jadi pada waktu itu bagi telah berhenti kehampiran kami dan mendakwah kami. Namun tidak di antara kami yang menerimanya. Tak ada seorang pun nak dengar cakap Nabi. Nabi pergi kabilah ni tak ada orang nak dengar. Nabi pergi kabilah ni tak ada orang layan. Kan? Ada keadaan tu dimarah lagi. Dimarah lagi. Wa kana ma'ana Maisarah ibnu Masruq. Dekat situ ada seorang lelaki bernama Maisarah bin Masruq Al-Abs. Ada seorang lelaki ni, nama dia Maisarah. Maisarah ni nama lelaki, tapi kita biasa letak bagi anak perempuan. Jadi dia kata apa? Faqala ahlifu billahi law sadaqna hadha rajul. Dia kata apa? Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kita mengakui kebenaran lelaki ni dan membawanya pulang dan memberi tempat kepadanya, maknanya kalau kita terima dakwah Nabi dan kita bersama-sama dia, ini adalah satu pendapat yang baik, kata dia. Kan? Wa hamalnahu hatta nahulla bihi. Ini satu benda yang baik kalau kita ambil, kalau kita terima dakwah Nabi. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, agama ini pasti menang. Dia yakin. Masyarah ni kata dalam banyak-banyak lelaki dalam kabilah itu, ada seorang ni dia percaya dengan Nabi. Dia percaya dengan Nabi. Dia kata apa yang Nabi cakap ni betul. Kan? Dia kata satu hari nanti apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni akan menang. Sehingga sampai ke seluruh pelosok dunia, kata dia. Kan akan sampai. Jadi seorang ni cakap, kemudian kaumnya membalas. Kaumnya membalaslah. Orang yang cakap apa? Biarkanlah kami, jangan bebankan kami dengan satu benda yang kami tak ada kekuatan untuk melaksanakan. Janganlah nak pengaruh kami, kata, atas benda-benda yang kami tak nak. Jadi sebahagian besar kaum dia tak terima. Sebahagian besar kaum dia tak terima apa yang Maisarah ni cakap. Apa yang Maisarah ni kata. Tapi bila mana Nabi SAW dengar apa yang Maisarah ni kata, baginda SAW menaruh harapan terhadapnya. Nabi SAW pun dengar apa Maisarah bagi tahu ni, kemudian dia pun mendekati Maisarah. Mungkin ada harapan untuk Maisarah ni dapat hidayah. Dan Nabi SAW fansarafa Rasulullah SAW fakharaja al-qawmu sadiqin ila ahlihim. Jadi dalam keadaan tu Nabi SAW terus bagi tumpuan dakwah Nabi kepada Maisarah. Nabi pun bagi dakwah pada dia, cerita tentang Islam. Maisarah berkata kepada Nabi, alangkah baiknya kata-kata tuan ni
Kan? Alangkah baiknya kata-kata ni. Ma ahsana kalamaka wa anwarahu, kata dia. Baiknya perkataan ini. Dan betapa bercahayanya dia. Maknanya masalah ni dia terkesan dengan dakwah Rasulullah. Maknanya dia yakin dengan dakwah Nabi SAW. Tapi dia kata apa? Walakinna qaumi yukhalifunani. Tapi kaumku ni dia tak setuju dengan aku. Dia berbeza pandangan dengan aku. Wa innama rajulu biqaumihi fa in lam ya'duruhu. Jadi kaum dia tak setuju dengan dia. Dia seorang itu hanya selalu bersama kaumnya. Maksudnya dia seorang-seorang, dia tak ada kekuatan. Kalau dia seorang-seorang nak terima dakwah Nabi, macam mana dengan kaum dia? Nanti kaum dia akan pulau dengan dia. Jadi dia seorang-seorang. Jadi dia tak ada kekuatan untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata jika kaumnya tidak membantunya, maka musuh lebih-lebih lagi tidak akan membantunya. Dalam keadaan itu dia seorang-seorang, jadi dia tak ada kekuatan, dia tak ada kekuatan, jadi dia tak dapat nak menerima dakwah Rasulullah SAW. Walaupun waktu itu dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian bila Nabi SAW dengar apa yang dikatakan oleh Maisarah, dan Nabi SAW pun pergi meninggalkan mereka. Pergi meninggalkan mereka. Nabi pun tinggalkan mereka. Fa kharajal qaumu sadirina ila ahlihim. Kemudian Sayyidina Maisarah radhiyallahu anhu dia berkata kepada mereka, marilah kita bersama-sama pergi ke Fadak. Pergi ke Fadak. Faqala lahu Maisaratu milu bina ila Fadak. Milu bina ila Fadak. Pergi ke satu tempat yang namanya Fadak. Kerana di sana ada apa? Fa inna biha Yahuda. Ada orang Yahudi. Nusailuhum an hadzal rajul. Ada lelaki Yahudi, kaum Yahudi yang mana mereka tahu mengenai lelaki ini, mengenai Rasulullah SAW. Orang Yahudi ini mereka tahu, kenal Nabi SAW. Sebab dalam kitab Taurat dinyatakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman ni. Waktu orang Yahudi ni tahu. Lepas tu Maisarah ni kata kita pergi Fadak. Karena ada orang Yahudi, dia boleh bagi tahu kita tentang lelaki, tentang Nabi Muhammad. Betul tak betul? Kemudian mereka semua pun pergi kepada orang Yahudi tersebut. Famalu ila Yahuda. Mereka pun pergi kepada orang Yahudi ni. Yahudi ni ahli kitab lah. Fa'akhraju sifra. Dan mereka telah pergi bertemu dengan orang Yahudi itu. Dan bertanya tentang Rasulullah SAW. Bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darasu zikra Rasulillah. Kemudian orang Yahudi ni kata apa? Atas mereka mengeluarkan sebagai daripada kitab Taurat. Dia keluarkan kitab Taurat. Dia keluarkan kitab Taurat dan dibacakan tentang Rasulullah. Memanglah dalam kitab-kitab terdahulu memang dinyatakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, dan dinyatakan secara perinci tentang sifat-sifat Nabi ini, tentang sifat-sifat Nabi. Sebab tu dalam Quran Allah SWT berfirman dan bermaksud orang Yahudi ini dia mengenali Nabi akhir zaman ini lebih daripada dia mengenali anak-anak mereka. Lebih daripada mereka dia mengenali anak-anak mereka. Maknanya begitu perinci sekali Allah SWT cerita tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Sehingga mereka ni mengenali Nabi akhir zaman lebih daripada mereka kenal diri mereka sendiri. Kan? Bila ditanya kepada Abdullah bin Salam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia orang Yahudi. Dia masuk Islam. Dia orang Yahudi, dia masuk Islam. Sayyidina Umar tanya, adakah kamu tahu tentang Muhammad ni sebelum kamu masuk Islam ni?
Dia kata, ya, memang kami tahu tentang Nabi SAW. Kerana sifat-sifat Nabi ini diceritakan secara perinci dalam kitab kami, kitab Taurat. Sebab tu orang Yahudi dia kenal. Tapi malangnya orang Yahudi ni dia tak nak ikut. Kebanyakan mereka tak nak terima, kenabian Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad ni datang daripada bangsa Arab. Orang Yahudi ni mereka beranggapan Nabi ni mesti daripada bangsa Yahudi. Sebab bagi mereka bangsa Yahudi ni bangsa yang mulia berbanding bangsa-bangsa yang lain. Sebab tu mereka tak nak iktiraf kenabian Nabi SAW. Walaupun Allah SWT dah cerita secara rinci tentang sifat-sifat Rasulullah dalam kitab mereka. Tapi ada sebahagian Yahudi yang ikhlas. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Jadi dibukakan kitab Taurat dan mereka baca tentang Nabi SAW. Dia adalah seorang Nabi yang ummi. An-Nabiul Ummi Al-Arabi. Dia seorang Nabi yang ummi berbangsa Arab. Ditulis dalam Taurat. Dia menunggang unta. Dia menunggang unta. Memang Nabi menunggang unta lah, kenderaan utama. Dia berpada dengan makanan yang sedikit atau cemisan roti. Dia sifat dia cerita dalam Taurat ni. Memang itulah sifat Nabi. Sifat Nabi, makan dia tidaklah dia tinggi, walaisa bil tawil, taklah terlalu tinggi, wala bil qasir, ataupun terlalu rendah. Sifat Nabi sedang-sedang. Ada satu kelebihan Rasulullah SAW ni, bila Nabi di kalangan orang yang rendah, Nabi nampak tinggi. Begitu. Nabi nampak tinggi. Rambutnya tidaklah kerinting dan tidaklah lurus. Itu keadaan rambut Nabi. Rambut Nabi ikal. Di matanya terdapat kemerah-merahan, dan warna kulitnya putih kemerah-merahan. Itu ciri-ciri yang ditulis dalam kitab Taurat berkenaan dengan Rasulullah SAW. Dan semua sifat ini ada pada Rasulullah. Betul, orang pendeta-pendeta Yahudi ni mereka sangat kenal. Mereka tahu inilah Nabi akhir zaman. Inilah Nabi akhir zaman yang dikhabarkan akan diutuskan. Sebab tu orang Yahudi bila dia tahu Nabi akhir zaman ni akan diutus di tanah Arab ni, maka ramai orang Yahudi akan datang ke tanah Arab. Datang ke tanah Arab. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Jika orang demikian yang telah mendakwahkan kamu, jadi orang Yahudi ni dia kata apa? Kalaulah orang tu datang, fa in kana hadha huwa, dia yang datang mendakwahkan kamu, da'akum, mendakwahkan kamu dari orang Yahudi ni kata, fa'ajibu, maka ikutlah, kata dia. Maka ikutlah, terimalah dakwah dia. Wadkhulu fi dinihi, masuklah dalam agamanya. Pendeta Yahudi ni kata apa? Kalaulah orang lelaki ni datang dakwah kamu, ikut dia. Ikutlah dia. Terimalah, masuklah agama. Dan dia beritahu kat sini, fa inna nahsuduhu fala nattabi'uh. Tapi kami pula berdengki dengannya. Sebab tu kami, lantaran itu kami tidak mengikutinya. Fala nattabi'uhu. Dia kata kami ni orang Yahudi tak nak ikut dia sebab kami tak suka, kami dengki pada dia. Sebab tu orang Yahudi ni dia tahu kebenaran tetapi dia ingkar. Dia tak nak ikut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Golongan-golongan yang ingkar, merujuk kepada golongan-golongan Yahudi. Mereka tahu akan kebenaran Rasulullah SAW tetapi tak nak mengikutinya. Ini pun dia dah cakap lah. Dia kata fa inna nahsuduhu, kami dengki, kami tak suka dengan dia. Fala nattabi'u, dan kami tak ikut. Sebab itulah kami tidak mengikutinya. Dan kami akan menghadapi beberapa peperangan yang hebat dengannya. Dia tahu
Sebab ada dalam kitab dia. Walana minhu fi mawatina bala'un azimun. Kita akan menghadapi beberapa peperangan yang besar dengannya. Memang itu kita buat peperangan Nabi dengan puak-puak Yahudi ni di Madinah, kan? Dengan Bani Nadirnya, dengan Bani Qainuqa'nya, dan beberapa peperangan besar. Semua Arab sama ada akan mengikutnya atau akan memeranginya, maka jadilah kamu dia kalangan orang yang mengikutnya. Orang Arab ni terbahagi kepada dua. Satu orang yang ikut dia, satu ikut Nabi SAW. Satu lagi orang yang tak ikut. Wala yabqa ahadun minal Arab idza taba'ahu aw qatalahu. Dan orang Yahudi ni kata fakunu mimman yattabi'uhu. Orang pelita Yahudi kata nanti orang Arab ni terbagi pada dua, ada yang ikut dia, ada yang tak ikut. Jadi pendeta ni cakap adalah lebih baik kamu jadilah orang yang mengikutnya. Kan? Secara perinci, pendeta Yahudi ni bagi tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Sebab semua tu ada tertulis dalam kitab-kitab mereka. Tapi sekarang kitab mereka dah diubah lah. Dan kitab Injil pun diberitahu. Tapi semua kalam-kalam berkenaan kedatangan Nabi akhir zaman tentang Nabi Muhammad SAW telah dikeluarkan dan telah diubah. Telah diubah. Jadi pendeta ni nasihatkan Maisarah ni dan kabilahnya, kamu jadilah golongan yang mengikutinya. Jadilah golongan yang mengikutinya. Faqala al-Maisarah tu, kemudian Maisarah ni kata dengan penuh semangat, wahai kaumku, ya qaum, inna hadzal amra bayyinun. Ni sekarang ni dah jelas dah. Wahai kaumku, ni dah jelas dah ni apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah jelas dah. Apa lagi? Marilah kita ikut dia. Kemudian bila dah dengar tu, kaum dia kata apa? Okeylah kalau macam tu. Faqala qaumu narji'u ila al-mawsimi fanalqahu faraja'u ila biladihim. Kemudian dia kata kita datang musim haji tahun depan dan kita akan jumpa dia. Kita akan jumpa dia balik. Sebab mereka dah dalam perjalanan balik kan. Kalau macam tu kita balik dululah katanya. Tahun depan musim haji kita datang jumpa dia. Sebab mereka dah tahu dah kebenaran tu. Mereka dah tahu. Selepas diterangkan secara perinci tentang kebenaran Nabi SAW, maka mereka semua kata tahun depan kita datang. Lalu mereka pun balik ke kampung halaman mereka. Mereka pun balik. Faraja'u ila biladihim. Mereka pun balik. Namun ketua-ketua mereka tidak membenarkan mereka pergi menunaikan haji pada tahun yang berikutnya. Dia tahu tahun depan tu nak jumpa, datang pergi haji, nak jumpa Nabi, nak baiat dengan Nabi. Tapi ketua-ketua mereka ni tak kasih. Dia tahu nanti ramai orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Wa aba dzalika alaihim rijaluhum falam yattabi'hu ahadun minhum. Jadi ketua-ketua mereka bila tiba musim haji tahun depan tu, ketua-ketua mereka jangan kasih pergi haji. Lalu tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut Nabi. Habis kat situ. Tak jumpa lah. Tak jumpa. Kemudian falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fahajjal hajjata al-wada'. Kemudian apabila Nabi hijrah ke Madinah dan telah melakukan haji wida', kemudian dia jumpa dengan Maisarah ni kat Madinah. Berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi kenal dia lagi. Nabi kenal dia. Baginda telah mengenalinya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, aku sentiasa benar-benar ingin mengikut Tuan.
Sejak hari tuan duduk atas unta tuan di tempat kami. Tetapi telah berlaku apa-apa yang sebenarnya akan berlaku, dan Allah telah menentukan kelewatan keislamanku. Jadi dia beritahu Nabi, sejak hari pertama aku jumpa engkau wahai Rasulullah, telah mendengar apa yang kau cakap. Waktu tu aku dah ada keinginan untuk bersama-sama. Tapi itulah takdir Allah, kata dia. Itulah takdir Allah SWT. Dan dia beritahu sebahagian besar orang yang ikut rombongan dia dulu telah meninggal dunia. Sebagian besar yang mengikut tu telah meninggal dunia. Jadi dia kata, dia kata bagaimana? Fa'aina madkhaluhum ya Nabi Allah. Jadi mereka dia meninggal macam mana? Sebab mereka setelah mereka, masyarakat ni tanya sebab apa? Sebab setelah mereka mendengar penjelasan daripada pendeta Yahudi ni, dan mereka kata mereka akan datang tahun depan untuk bertemu dengan Nabi. Tetapi mereka tak dibenarkan untuk pergi. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi jumpa Nabi, Maisarah jumpa Nabi, dia tanya macam mana keadaan kaum mereka. Macam mana keadaan kaum mereka. Faqala Rasulullah SAW, kullu man mata ala ghairi dinil Islam fahuwa finnar. Nabi kata sesiapa sahaja yang mati di atas agama selain daripada Islam, maka dia berada dalam neraka. Dia berada dalam neraka. Jadi dakwah tu dah sampai pada mereka dah. Dakwah tu dah sampai pada mereka. Nabi sendiri telah mendakwahkan mereka kepada Islam. Kerana sikap mereka bertangguh-tangguh, jadi keadaannya mereka mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi Nabi bagi jawapan secara umum lah. Kullu man mata ala ghairi dinil Islam fahuwa finnar. Yang mati dalam keadaan di atas agama selain daripada Islam, maka dia akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat Maisarah ni fahamlah. Dia fahamlah keadaan tu. Kan? Faqala alhamdulillahilladzi anqadhani. Dan dia pun beritahu, dia pun kemudian Maisarah membalas segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku. Yang telah selamatkan dia. Maknanya keinginan yang ada pada Hadrat Maisarah ni sejak awal lagi Allah SWT telah terima. Tapi ketetapan Allah tu lambat sikit dia, tapi Allah terima. Dia ikhlas dalam pengakuan dia tu. Kemudian akhirnya beliau telah memeluk agama, fa-aslama fa-ahsanu islamuhu. Dia pun telah masuk Islam, dia jadi seorang Islam yang sangat baik. Yang sangat baik. Dia terima Islam di tangan Nabi SAW, dan dia telah jadi orang Islam yang baik. Dan ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa kana lahu 'inda Abi Bakrin makanan, dia telah diberi kedudukan tempat yang tinggi di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adanya di zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka Hadrat Maisarah ni antara orang yang diberi kepentingan oleh Sayyidina Abu Bakar, meletakkan dia di tempat-tempat yang tinggilah, kedudukan yang tinggi sesuai dengan tahap dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, intihar, habis kat situ. Kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah pada kabilah, pada musim haji, kabilah Abs. Walaupun kaum itu tak terima pada awalnya, tetapi seorang di antara mereka telah terima dengan berkat dakwah Rasulullah. Lepas kita ni dalam memberi dakwah, menyampaikan agama, kita kena bersangka baik dengan orang yang kita jumpa, orang yang kita sampaikan. Mungkin hari ni dia tak terima, nanti esok dia akan terima. Mungkin hari ni dia tak terima hidayah tu, nanti
akan datang, dia akan terima. Jadi kerja kita menyampaikan saja. Wa dzakir innama anta mudzakir. Bagilah peringatan, kerja kamu dia bagi peringatan saja. Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Kan macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi pergi China. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu jemaah dakwah dihantar ke China untuk sampaikan dakwah. Antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pergi dengan naik unta, bukan pergi naik kereta terbang. Sampai sana buat usaha dakwah di China. Balik Sa'ad bin Abi Waqqas balik, tinggalkan anak dia di sana, Ibnu Waqqas, dan dia telah syahid di sana. Kuburnya ada di Canton, China. Jadi China tu dapat Islam di tangan sahabat Nabi. Hebat. Negara China sana dia dapat Islam di tangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni ada ratus juta orang Islam di China. Di saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, pergi ke China untuk menyampaikan dakwah ke sana, dia pun tak tahu sekarang ni ada ratus juta orang Islam di China. Dia pun tak tahu. Tapi dia menjalankan kerja dia sampaikan aja. Tanggungjawab dia, korban, pergi sampaikan Islam. Kesan dia sekarang ni ada ratus juta orang Islam di China. Dan orang Islam di China ni dikatakan dalam kitab sejarah, antara asbab Islam yang tanah Melayu ni, antaranya Panglima Cheng Ho tu. Panglima Cheng Ho tu datang ke Melaka. Cheng Ho tu orang Islam. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, jadi apa yang Nabi buat ni satu contoh. Pada awalnya Nabi menyampaikan dakwah, Nabi menyampaikan dakwah, orang tak terima, orang tolak. Kita apa? Nabi teruskan dakwah. Kesan dia Maisyarah ni sahabat dapat Islam. Lepas Nabi hijrah barulah nampak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, jadi tidak ada istilah putus asa ataupun kecewa dalam menyampaikan dakwah. Macam kita tanam pokok ni. Kita tanam dalam pokok, letak biji benih dalam banyak-banyak tu, tak tahu biji mana yang tumbuh. Tak tahu biji mana yang tumbuh. Tak tahu biji mana yang jadi pokok mendatangkan hasil. Kerja kita tanam. Usul begitulah. Kita ni kita ajak manusia kepada Allah. Dalam banyak-banyak manusia yang kita ajak tu, insya-Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk Allah beri hidayah kepada mereka. Kan? Ada satu cerita dekat Kuala Lumpur sana. Ada seorang ustaz ni, dia bawa ada 14 orang budak dulu lah. Budak liar ni. Tak kepala budak liar, 14 orang bersatu-satu pada. Dibawa 14 orang ni, 13 ke 14 orang ni keluar jalan Allah, ajar agama dan sebagainya. Sekarang ni ada di kalangan mereka ni yang menjadi pendiri pondok dan madrasah. Kita tak tahu di belakang dia tu. Dia macam sebiji mangga kan. Dalam sebiji mangga ni tersembunyi ribu-ribu biji mangga lagi. Dalam sebiji mangga ni ada ribu-ribu biji mangga lagi. Kita tak tahu. Kita tanam biji mangga ni, tumbuh, ada ribu-ribu biji mangga. Macam itulah kita ni. Dalam banyak-banyak manusia yang kita dakwah, kita sampaikan agama, kita tak tahu di sebalik dia tu ada ramai lagi asbab dia orang akan dapat kebaikan. Ada ramai lagi asbab dia orang lain dapat kebaikan. Dan banyak-banyak orang yang kita sampaikan agama ni, kan, mungkin dia berubah, dia akan ubah kehidupan isteri dia, anak dia, cucu dia, keturunan dia sampai kiamat jadi orang baik. Sebab dia. Dan dia dapat hidayah sebab apa? Sebab kita yang menyampaikan, mengajak dia kepada agama Allah SWT.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam apa kisah yang kita dengar ni, bagaimana Nabi SAW menjalankan kerja dakwah. Kalau kita lihat setelah Nabi cakap, Nabi sampaikan, orang tak nak, orang cakap macam-macam, Nabi tak marah pun, Nabi tinggalkan, Nabi pergi pada. Tak ada pun Nabi nak berdebat-debat dengan dia, nak marah-marah, tak ada. Nabi cakap, Nabi sampaikan dengan baik, orang tak nak dengar, orang tak terima, Nabi pergi pada. Itu kaedah dakwah Nabi, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Sebab apa? Hidayah di tangan Allah SWT. Nabi dah dakwah kaum ni tak terima, dia pun balik kampung. Akhirnya selepas hijrah, maka orang sahabat ni datang jumpa Nabi, masuk Islam. Tak kisahlah walaupun seorang, kan? Walaupun seorang dapat hidayah kan? Dalam usul ramai-ramai macam kabilah ni, kabilah Abi Bani Abs ni, ramai-ramai kabilah yang kerjakan haji tu, seorang aja yang Allah pilih. Dia kata ramai di kalangan mereka yang ikut dia pergi haji tu semua ramai dah meninggal. Dia seorang aja pun. Dia seorang aja Allah pilih untuk jadi orang Islam, insya-Allah. Kalau kita tengok kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia dapat Islam selepas hijrah. Kenapa satu orang sahabat, Hadrat Tufail Al-Dawsi dia panggil. Hadrat Tufail Al-Dawsi ni dia terima Islam daripada Nabi. Nabi cakap, kamu balik kampung kamu buat dakwah. Dia pun pergi balik kampung dia buat dakwah. Kemudian dia bawa lebih kurang 30 orang kepada Nabi untuk masuk Islam. Dan salah seorang dalam 30 orang tu ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni siapa? Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan semua turuk-turuk hadis ni ada kena dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi nak bagi tahu, orang tak kenal sangat nama sahabat Hadrat Tufail Al-Dawsi, tak kenal. Kita tak apa kenal nama. Adalah dalam kitab, tapi kita tak apa kenal. Kita lebih kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kita tak kenal sangat Hadrat Tufail Al-Dawsi, tak kenal. Tapi kerana dia lah lahir orang macam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam kita menyampaikan dakwah kepada umat, kita bersangka baik. Mungkin bukan dia, tapi anak cucu dia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit perkongsian bagi manfaat pada saya dan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkaha khairu man zakkaha wa anta waliyuha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang tasbih tafarah surah Subhanallah wa bihamdihi. Rasul dan risalah dan tujuan dari pada hari itu. Dari taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi